Karya ini merupakan karya Nyonya Kitchen yang merupakan hasil seni cetakan Nino yang menampilkan keindahan budaya masyarakat Nyonya melalui gambaran suasana dapur tradisional. Karya berjaya mengangkat elemen makanan seperti kuih tradisional serta peralatan dapur sebagai simbol warisan budaya yang kaya dengan nilai sejarah dan identiti. Karya ini menggambarkan kepentingan keindahan budaya makanan dalam kehidupan masyarakat serta menunjukkan bahawa tradisi tersebut masih diamalkan sehingga hari ini. Dari aspek komposisi, susunan objek dalam karya ini adalah seimbang dan tersusun dengan baik. Penegasan jelas diberikan pada bahagian tengah iaitu hidangan kuih yang menjadi fokus utama, sekaligus menarik perhatian penonton. Objek lain seperti bekas makanan, cawan dan tulisan Nyonya disusun di sekelilingnya untuk menyokong komposisi keseluruhan. Prinsip imbangan, penegasan dan kepelbagaian jelas dapat dilihat melalui susunan bentuk yang pelbagai seperti bulat, segi empat dan silinder. Penggunaan warna dalam karya ini juga sangat signifikan dan mempunyai makna simbolik. Warna merah, biru dan kuning menghasilkan kontras yang menarik serta menambahkan daya tarikan visual kepada karya. Warna merah melambangkan semangat dan selera. Biru melambangkan keharmonian dan perpaduan, manakala kuning melambangkan kedaulatan dan warisan budaya. Gabungan warna-warna ini mencerminkan identiti Malaysia yang berbilang kaum tetapi hidup dalam keadaan harmoni. Selain itu, elemen kalender yang memaparkan nombor 6 turut memberikan makna yang sendiri dalam karya ini. Kalender tersebut melambangkan unsur masa dan juga rutin harian dalam kehidupan kita. Seterusnya, pemilihan nombor 6 ini pula menunjukkan satu hari yang biasa dalam kehidupan masyarakat di mana penyediaan makanan tradisional dilakukan secara berterusan. Ini juga menegaskan bahawa budaya makanan bukan hanya berlaku pada waktu perayaan, tapi ia juga menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat pada masa kini. Dari segi teknik, penggunaan garisan kasar dan berstaplers jelas menunjukkan ciri-ciri cetakan Lino. Garisan yang dihasilkan memberikan kesan ukirannya unik serta menambah nilai estetika pada karya. Secara keseluruhannya, karya Nyonya Kitchen bukan sahaja menarik dari segi visual tetapi juga syarat dengan makna yang budaya. Karya ini berjaya menyampaikan mesej tentang kepentingan mengekalkan warisan tradisi dalam kehidupan moden serta menggambarkan identiti masyarakat Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian budaya.